Ih, gelinya. Kenapa kamu makan guna tangan? Ini lagi seorang, makan atas daun pisang. Rumah kamu tiada Tupperware ke? Alah, kamu makan guna kayu tu kenapa? Yalah, mungkin rumah dia tiada sudu. Hari ini kita akan belajar tentang hidup berbudaya, iaitu adat makan. Buka buku teks muka surah 61. Buat satu folio tentang adat makan kaum di Malaysia. Kamu ada masa 2 minggu untuk siapkan folio ini. Pandang sana, pandang sini bila mau siap. Yelah, cepat mula. Okey. Kenapa kaum India makan guna daun pisang? Oh, bukan hari-hari makan guna daun pisang pun. Kadang-kadang je. Sebab bila kita letak nasi panas atas daun, nanti daun akan menghasilkan bau yang harum. Baru bertambah selera kita makan. Kamu pula kenapa makan guna kayu penyepit? Bukan kayu lah, chopstick. Bukan Cina saja, Jepun, Korea pun pakai chopstick juga. Ibu saya cakap, zaman dulu, bilangan penduduk ramai, makanan pula tak cukup. Jadi mereka guna chopstick lah. Sebab chopstick hanya boleh ambil sedikit makanan. Kalau guna sudu atau tangan, nanti makanan cepat habis. Sudah. Sekarang kamu pula cerita, kenapa kaum Melayu makan duduk macam ini? Oh, ini duduk bersila. Tapi itu dulu. Sekarang semua makan atas meja. Tapi kalau saya balik kampung, satu keluarga akan duduk bersila. Asyik cerita pasal makan saja. Baru saya sudah lapar lah. Jom pergi ke kantin. Loceng belum bunyi lagi lah. Lagipun maklumat belum lengkap ini. Kamu cerita dululah. Ada macam-macam jenis makanan tradisional kaum India. Muruku biasanya dihidang sewaktu Deepawali. Thosai biasanya makan waktu sarapan pagi. Nasi daun pisang biasanya makan dengan lauk pauk, kari ikan, sayur dan papadum. Sedapnya kari ikan. Giliran saya pula. Kalau hari raya, mestilah rendang ayam atau daging. Hari-hari biasa pula, makan nasi dengan lauk masak lemak dan ulam-ulaman. Wah, semua sedap-sedap lah. Kalau kaum Cina, waktu tahun baru Cina hidang pisang. Dalam tu sayur dan isi ikan. Ada dumpling, kuih pulan dan kuih teo. Oh, saya ingat kuih tiaw tu makanan orang Melayu. Baiklah murid-murid, cikgu sudah semat folio masing-masing dan berikan markah. Ada satu kumpulan terbaik yang mendapat markah 96%. Kumpulan ini berjaya menghasilkan folio yang menarik, kemas dan info-info yang diberikan tepat sekali. Beri tepukan kepada kumpulan.